Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Lapor Ketua, perjuangan di Malaysia tidak sia-sia. Mainnya tidak seberapa, angkuhnya mengalahkan Cristiano Ronaldo. Bila salah, minta maaf dan selesai. Bukannya menambahkan minyak ke dalam api. Sudah-sudahlah tu menambah hoax di negara sendiri. Bak kata Dr. Yu Hassan, rata-rata IQ orang Indonesia menurun, hampir setara dengan IQ gorila. Tak malukah kamu digelar seperti itu? Ini. Padahal kalau di Indonesia mah tinggal apa? Tinggal buka ini aja, buka kaca udah lanjut jalan. Ada. KTA ada. KTA? Tunjuklah, mau tengok kamu. Oke. KTA ada, KTA dia. Lawan sama-sama bola. Selangor. Kami Selangor dulu. Ya? Kami Selangor kamu. Tidak, saya di Sabah. Sabah, oh kamu Sabah ya? Ya, Sabah. Bilang aja King Persib ya. Juga. Yes, prajurit. Pada juga kamu kena tahu lah, kena bawa pasport jalan-jalan. Oh, tadi Macam saya nak pergi Indonesia. Iya. Nanti tidak sana tahan. Dalam dunia bola sepak Asia Tenggara, jarang sekali muncul pemain yang sempat menjadi wira, pahlawan, penjaring gol keamanan dan dalam masa yang sama dicari polis negara jiran kerana mulut sendiri. Tetapi itulah keistimewaan seorang lelaki bernama Adam Ali Setiano. Lahir 19 Disember 1993, pemain tengah Persib Bandung yang baru-baru ini berjaya mencipta satu lagi pencapaian luar biasa, meningkatkan ketegangan diplomatik menggunakan sebuah live TikTok. Ironinya, perjalanan karier Adam selama ini begitu tipikal. Bermula dari Akademi Persija Jakarta, gagal menembusi skuad senior, melarat ke Liga Bawahan sebelum mencuba nasib di Bahrain bersama Izrifa pada 2015. Main 6 perlawanan sahaja tapi cukup untuk dijual sebagai pengalaman Timur Tengah. Tahun 2016 dia kembali ke Barito Putra, main 34 perlawanan, buat 2 gol sahaja. Kemuncak kariernya datang pada 2017 bersama Arema FC. Menang Piala Presiden 2017, dinobatkan pemain terbaik, dipanggil ke skuad kebangsaan. Semuanya indah, semuanya mulia, semuanya seperti perjalanan seorang atlet yang matang. Tahun itu juga dia bermain 31 perlawanan, 1 gol, tapi bolehlah untuk liga setempat. Lompat ke tahun 2025, Adam Alis kembali jadi wira selepas Persib Bandung melakukan kebangkitan dramatik, menewaskan Selangor FC 3-2 dalam aksi AFC Champions League 2. Dia masuk pada minit 65 dan menjaringkan 2 gol, termasuk gol hasil rezeki terpijak bila kiper Selangor Sheikh Izhan melakukan hantaran langsung kepada kakinya. Adam menyambutnya dengan berkata, "This is Persib." Namun siapa sangka, beberapa minit setelah menjadi pahlawan di Padang, dia berubah menjadi pencetus drama antarabangsa, semuanya kerana sebuah live di TikTok. Selangor dari AFC Champions League 2 dan Selangor di pintu penyingkiran sekali lagi menjadi duri dalam daging buat Selangor. Selesai perlawanan di MBPJ Stadium, Adam bersama Sadu Ramdhani, Robi Darwish dan Kangkang Rudianto menuju ke restoran nasi lemak burung hantu. Keluar dari tempat makan, mereka ditahan oleh anggota polis Malaysia kerana melawan arah dan tidak membawa pasport. Dalam siaran langsung di TikTok, Adam penuh yakin berkata, Itu masih area kafe sih sebenarnya, kayak di Sumarekon aja sih posisinya tuh. Bukan di jalan raya, bukan. Tapi polisinya tuh lagi patroli mungkin nyari bobotoh kali ya di situ ya. Ya mungkin nyari bobotoh kali ya. Mungkin nyari bobotoh kali ya di situ ya. Ya mungkin nyari bobotoh kali ya. Ia seakan-akan memberi gambaran bahawa polis Malaysia sedang mencari penyokong fanatik Persib yang kedengaran seperti sindiran, sebab ketika insiden itu polis cuma membuat pemeriksa jalan raya biasa. Robi Darwish kemudiannya mengeluarkan kad anggota tentera, Kakang pula polis, dan 2 anggota PDRM itu terus kononnya menjadi baik. Semuanya dilepaskan tanpa saman. Pas Robi kasih KTA-nya, langsung kaget deh, "Kamu prajurit?" gitu. Udah ngedon langsung. "Iya nih saya prajurit, ini si Kakang polisi." "Oh iya. Ya jangan ini lawan arah ini." Langsung sok-sok baik gitu polisinya, padahal dia udah mau minta uang itu. Langsung sok-sok baik gitu polisinya, padahal dia udah mau minta uang itu. Sebenarnya sih masalah bukan ditilang sih sebenarnya, itu kan kita beres makan tuh, beres pertandingan kita makan, kita mau ke tempat durian tuh, mau cari durian kan. Nah kebetulan emang
kuotanya pada habis kan, jadi agak nge-lag tuh. Mau ke kiri, kan satu arah tuh. Kebetulan emang pas ada yang patroli polisi diberhentikan. Ditanya-tanya, nggak tahu kan saya militer, jadi saya kasih KTA ya, udah jalan lagi. Tanya, nggak tahu kan saya militer, jadi saya kasih KTA ya, udah jalan lagi. Di sinilah Adam mula berseronok dalam live. Selepas dilepaskan, Adam Alis meneruskan live di TikTok sambil menceritakan kronologi mereka ditahan polis. Tetapi cara penyampaiannya dianggap merendahkan PDRM. Seakan-akan petugas Malaysia itu tidak tahu undang-undang atau mudah gentar bila tengok kad tentera sampah dia tu. Pada dia kamu kena tahu lah kena bawa pasport jalan-jalan. Betul? Tadi Macam saya nak pergi Indonesia. Pasport. Terus pada dia kamu kena tahu lah kena bawa pasport jalan-jalan. Dalam video itu jugalah muncul dialog yang dianggap memperlekehkan polis, menuduh pegawai cari bobotoh, memberi gambaran tidak tepat tentang prosedur pasport dan secara umumnya menunjukkan sikap, aku pemain bola, kau siapa? Malah Adam ingat kita di Malaysia ni pandang ke kad tentera sampah dia tu. Di Malaysia, Nas, Perdana Menteri pun boleh masuk penjara. Netizen Malaysia cukup sensitif bila ia melibatkan maruah anggota keselamatan. Apatah lagi apabila ia disebarkan secara live kepada ribuan penonton dalam masa beberapa jam sahaja. Nama Adam Alis trending di Malaysia. Kemarahan netizen Malaysia memuncak sehingga memaksa PDRM membuka siasatan di bawah Seksyen 504 Kanun Kesiasaan menghina dengan niat mencetuskan pecah keamanan. Ketua Polis Selangor Datuk Syazali Kahar mengesahkan Malaysia meminta kerjasama Polis Indonesia terdapat komunikasi rasmi lintas negara. PDRM mahu mengambil keterangan Adam Alis dan wakil PDRM di Kedutaan Malaysia di Jakarta juga bersedia mengambil kenyataan. Dalam bahasa mudah, Malaysia serius. Ini bukan konten TikTok, ini kes antarabangsa. Keterangan telah diambil daripada pengadu dan rakan-rakan, namun begitu keterangan daripada pihak yang mendakwa sebagai pemain bola sepak tidak dapat dilaksanakan kerana mereka telah kembali ke negara asal. Namun pihak PDRM sedang berhubung rapat dengan rakan strategik di negara tersebut untuk membantu PDRM dalam melekatkan kertas siasatan. Yang menariknya, di Indonesia ramai peminatnya tetap mempertahankan Adam. Meskipun video live itu memang wujud jelas dan tular. Ada yang berkata, dia tak hina kok, cuma bercanda. Malaysia baper, netizen Malaysia sensitif banget. Walaupun bukti jelas terpampang di internet, penyokong fanatik tetap menganggapnya sebagai wira nasional. Fenomena biasa di Indonesia, bila idola salah, salah itu ditolak. Bila polis bertindak, polis pula dipersalahkan. Kebodohan penyokong Konoha dibentak habis-habisan apabila netizen Malaysia mengatakan jangan samakan polis Malaysia dan Konoha. Untuk maklumat warga Indonesia yang bijaksana dan bijak sini, bijak situ. Semasa menahan Adam Alis dan rakan-rakannya, anggota unit patroli bermotosikal URB PDRM dilaporkan menggunakan kamera badan dan mikrofon badan. Langkah ini sebahagian daripada inisiatif PDRM untuk memastikan semua interaksi dengan orang awam dirakam dengan tepat, termasuk pemeriksaan identiti, penguasaan trafik dan sebarang percakapan yang berlaku. Rakaman ini memberi bukti yang sah sekiranya berlaku pertikaian atau dakwaan salah laku serta melindungi integriti anggota polis sendiri. Kehadiran peralatan rakaman itu juga menegaskan bahawa insiden dengan Adam Alis bukan sekadar salah faham jalan raya biasa. Walaupun dalam live TikTok Adam cuba menceritakan versi sendiri, video rasmi dari kamera badan anggota PDRM menjadi bukti sahih mengenai cara pegawai menjalankan tugas, prosedur pemeriksaan pasport dan interaksi dengan pemain Persib Bandung. Rakaman ini kini menjadi asas penting bagi pihak berkuasa Malaysia dalam siasatan di bawah Seksyen 504 Kanun Kesiasaan. Sementara itu, Persib Bandung sendiri memuji aksi cemerlang Adam, menyifatkan 2 golnya sebagai manifestasi kerja keras. Tetapi selepas insiden ini berlaku, Adam mengalami sakit kaki kiri dan mungkin tidak bermain 1 hingga 2 perlawanan. Mungkin dah kena gout kot, kebetulan atau rehat sementara untuk meredakan drama. Tiada siapa yang tahu. Tetapi yang pasti buat masa ni, PDRM lebih berminat mengambil kenyataan Adam yang sedang ketakutan. Muka-muka stok macam Adam Alis ni kalau di Malaysia usahkan dipandang, dipijak pun kami tak mahu. Ingat besar sangat ke kad tentera dia tu. Muka macam tu boleh datang baju simen di Malaysia. Letak di otakmu itu warga Konoha yang akan menanggung akibat daripada tindakan Adam Alis ini adalah para pekerja Indonesia di Malaysia berjumlah 1 juta orang yang akan menanggung pelbagai kepayahan selepas ini. Termasuk mungkin tiada lagi budi bicara daripada polis yang menahan mereka. Mulut tempayan boleh menumpahkan air, mulut manusia boleh menumpahkan malu. Sekian, terima kasih.